Hai, apa khabar Komang? Okey Komang, ni lah rupa bilik kita orang. Weh, Mana? Yo. okey jom Kak. Dah sampai airport dah. Jom kita masuk dah. Oh, pintu 4 Oh, depan ni lah. Hai. Okey, Adam seronok duduk. Relax Adam. Dua-dua relax. Okey. Awal pagi dia mula ramai orang sini dah. Dahsyat. Sini Okey, jom kita daftar dulu. Assalamualaikum. Pasport Okey, tu nanti register dalam. Oh, okey. Comel. Ada Macam gambar-gambar. Asian-Asian je lah kan. Lagi budak seronok kan tak? Boleh naik bus kalau nak try naik lah. Oh. Business class, business class lagi. Ni complimentary. Ui, kan nak kereta tak? Style tak? So gate G1. Gate G1 pas immigration bawah, sebelah kanan je. Oh, macam dia punya launch dekat Lounge dekat sana jugalah. Oh, sana nantilah. C2 tingkat atas. Oh, okey. Baik. Itu lounge yang paling besar lah. Oh. Okey. Menarik. Mantap. Okey kan. Okey, terima kasih bang Tinggal. Okey. Oh, tinggal lah. Okey, terima kasih bang. Alright. Okey, saya tengah check in. Aku nak pergi apa nama? Pergi gate apa? Gate 1 yang Jom. Okey. Cun. Dah selesai custom semua. Sekarang ni kita menuju ke gate G1 Akak belah kanan kak. Ni gate G1. Belah sini. Belah kanan. Okey, G1 dia ke kanan. Oh, kena turun lift Register dia. Oh, satu cukup Okey, right. Masuk dulu. Pergi depan dah. Jadi kakak pergi tempat tu. Lepas kita naik kereta ni, mesti lagi best tempat dia. Sana makanan penuh. Macam kat pening nak pilih. Tak tahu makan satu. Dia rasa dia tak nak pergi. Rasa ni lah. Tapi abang cakap tadi, dia kata tempat dia besar. Tak tahulah besar mana kan. Yeay, kereta sampai. Let's go. Nak kereta apa kak? Kita naik kereta apa kan ni? Ni kereta. Yo. Yang ni Wow, mantap. Nak sikit. Ada okey tak? Yo, bestnya. Okay, let's go. Hai bang, selamat pagi. Selamat datang ke dalam kabin Mercedes-Benz. Okey. S-Class 500ATE. Yo. Ke Maldives dengan Malaysian Airlines. Ni saya first time ni naik S-Class ni. Ya ke? Wah. Memang special lah. Special lah. Ini memang ya orang laki lah. Dalam 10 kereta, satu kereta ni saja special. Pasal yang ni hybrid, lain semua elektrik. Yang ni elektrik pun ada tapi dia panggil elektrik. Macam menteri lah. Macam menteri lah. Yang ni pula Terminator. Terminator. Dalam ada hantu boleh tengok ni. Boleh tengok Tengok depan tak ada orang, tengok dalam ni ada hantu. Jangan takut. Ini flag. Tadi suka merah. Merah pun cantik juga. Tukar Ni merah. Ni merah. Cantik merah. Merah menyala. Cantik. Nampak garang. Tadi minta purple lah. Purple pun Purple. cantik. Purple cantik kau ada purple kak. Ni planet Avatar. Cantik kak purple. Cantik Cantik kak. Okey, canggih no Mercedes Pening kau tengok first time naik S-Class. Sabar lah. Canggih. Memang canggih. Sekarang ni kita orang menuju ni nak menuju ke launch Malaysia Airlines. Tu belah hujung kak. Kat terus straight jalan. Ni train kat bawah ni. Yo. Alhamdulillah, ni dia kita punya launch. Golden Launch Satellite.
Let's go. Juga kita makan-makan dalam ni dulu. Hai, Assalamualaikum. Okey, bang. Okey, right, baik. Okey, masih bang. Let's go kakak. Kakak ni lapar sangat tadi kan? Daddy pun lapar. Hai, wangi pun macam bau-bau noodle soup Makan sup pagi tu sedap tak? Jom tengok menu-menu apa yang dia sedia kat sini. Ni apa ni? Ni bagian kacang-kacang ni. Kacang, buah, yogurt, salad, buah-buahan. Semua kat sini lah. Cereal. Beratur belakang. Itu baru minta air dia. Bagi hot latte tu tak? Hot latte. Hot latte. And then one more ice chocolate. Ice chocolate. Okey. Ni hot latte. Okey, terima kasih. Ice latte dia. Hati-hati. Sama tengok. Ni kawasan pastry ni. Pastry nak bakar roti boleh kat sini lah. Lepas tu apa nama? Ni tortilla turkey ham. Menu dia menarik. Kawasan omelette, kawasan telur. Depan sikit. Ni barulah dia punya makanan heavy dia. Nasi lemak dengan pisang. Apa nama? Ratatouille. Ni breakfast sausage. Sausage dengan chicken slice. So apa lagi ni? Ni chicken rendang. Chicken rendang ada. Ni beef rendang, sambal bawang, nasi lemak. Nasi lemak yang biasa ada, yang bungkus ada. Okay, next kita ke depan sikit. Ni dia punya bahan-bahan. Ni bahan porridge. Lepas tu ni pau dengan french toast. Ni french toast dengan pau. Ni kuih muih pun ada. Ni kawasan kuih muih. Last kali ni kawasan ayam lah. Ni kawasan ayam ni. Ni kawasan Indian food. Idli. Ada idli bang. Idli dengan dal dengan coconut. Kopi kat sini. Biasa kopi ada. Ni semuanya jus lah. Jus dengan apa nama, infused water. So kawasan tu je lah dia punya makanan dia. Sitting area dia besar long dia. Puas hati bang. Baru nak makan ni. Makan nasi lemak bungkus. Banyak lagi. Ya ke? So pergi mana kita makan dulu. Makan kenyang-kenyang tu ya. Lepas tu baru kita berangkat ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap sampai dah. Tak ada pedas tak? Tahu tapi apa tu? Tapi sama nasi lemak yang bungkus dengan nasi lemak yang ambil yang menu lah. Tak sama lain Bukan rasa juga. Apa rasa? Rasa sikit dengan sambal, nasi dengan sambal. Macam menarik ke merah menyala sambal. Yelah kaki hitam. Tapi sambal dia yang bungkus sedap yang. Nasi lemak bungkus punya sambal sedap. Dia ada rasa manis. Manis tu tak pedas kan. Aku ni sebenarnya nak buat style vlog untuk ke Maldives hari ni. Tapi biasalah, kalau dah biasa buat review tu, dia tak sah untuk review. Tak review habis tempat launch ni. Tu dekat belakang ni, aku tunjuk kamu belakang ni. Belakang ni kawasan family area tau. Nampak family area. Ada TV. Cantik. Ada playground, boleh main-main. Ada toys tak? Ada toys tak? Okey. Lepas tu dekat area belakang ni, nak tunjuk kamu dia punya surau. Surau dia pun cantik. Tadi aku solat subuh kat sini. Surau dia pun cantik lah. Eksklusif lah surau dia. Ni lah surau dia. Macam ada sofa. Boleh relax-relax ni. Depan surau ni ada apa nama? Ada net area. Net area. Tapi dah penuh selalunya. Limited. Tak banyak dia punya katil dia. Ada 6 dia. Aku tak rakam lah pasal orang tengah tidur kan. Tak boleh rakam. Tak syok lah. Ni toilet belakang. Toilet pun canggih. Itu je lah kawasan launch ni. Memang besar lah kawasan ni. Ada satu lagi tempat aku lupa tunjuk kamu. Kawasan depan ni ada satu lagi stesen makanan. Ni untuk sup ni. Ada miso udon, prawn noodle soup, asam laksa. Ni dia punya area dia lah. Kalau nak makan sup-sup, boleh order kat sini.
Okey, sama Kak. Bye. Ya, terima kasih. Oh, ada wifi kan. Tapi half of the journey je. Oh, half je. Oh, lepas baru tak ada dah? Dia lepas India Ocean tu dia tak dapat. Oh. About 2 hours, the first 2 hours tu dapat. Oh. So kalau main game cepat. Ah, main cepat. Waktu tak ada adik. Lepas tu baru kita borak. Hai. Hello, selamat datang. Hai. Good to see you. Okay, then I give you all children giveaway. I mean, Boleh. Yasmin and I know one is Putri, Yasmin, one is Adam. Right? Wow, best lah. Please, row 3 ya. One is row 2 and one is row 3. Okey, baik. Cepat datang. Terima kasih. Dua okey, dekat sini cik. DF ya. Oh, sini. Come on. Tengok Kak. Makan apa? Ya. Tengok. Okey, tunjuk. Tunjuk kamera. Okey, buka yang satu. Okey, first apa? Ini apa? Oh, ni pilot Parker. Okey. Oh, ada stiker. Okey, ada stiker. Okey, lagi. Ini colouring book. Pilot Parker. Oh, menarik. Oh, banyak dia punya barang mainan dia. Oh, ada colour. Tengok. Oh, ada colour. Ada stiker lagi. Oh, comel lah dia punya ni. Pensel dengan pemadam lah. Oh, menarik. Dia dapat air Hi, rumah. gentlemen, madam, sir. Dapat air. Tengok. Air orange dengan apple. So, jom kita tengok. Kita unboxing sikit apa yang ada kat sini. Ada cadar. Hi, can I help you? Itu apa nama? Anything? Sir, Ada bantal. madam. Ada bantal juga. Jadi sedap hati dah. Oh, ini naik. Oh, macam ni. Oh, ini naik sikit lah. Look after your valuables and personal belongings at all times. Be aware of any announcements made. Okey. Panas dia jaga. Pegang elok. Okey, terima kasih. Uish. Panas tahu lah. Panas. Bau apa nama? Bau serai. Kat menu ni. Silakan ya, adik. Boleh eh? Okey, adik. Okey. Oh, akak menu. Cuba tengok. Menu apa akak dapat? Oh, ada biskut. Ada Ribena. Ada KitKat. Oh, ada cheese. Tengok. Oh, cheese. Ni ada roti Roti kosong Sini kan? Boleh? Dalam sini ya. Dalam tu Jom lah. Sari yourself. Saya nak apa ni apa? This is a Danish pastry. Boleh Danish lah. Danish pastry lah. Sedap. Jumpa. Oh, cantik. Bye, thank you very Bye. much. Thank you. Okey, sama. Mana? Di sini. Okey. Mana Mami? Oh, turun depan. Wah. Anantara. Hai. Banyak hotel. Yang satu ni kita punya. Ni adik depan sikit je. Louis Carlton. Daripada Sentara Mirage. Okey, right. Okey. Jom.
Dah jumpa dah orang dia. Hi. Hello. How was the flight? Good. Alhamdulillah. Let's go. Senang. Ui, banyak tu hotel beratur bang. Confused saya tengok. Yes. My name here. Okay, right. Alright. Ready? Yeah. Okay, right. Okay, jom. Okay, boat dah ready kau mah. Mari kita menuju ke boat. Tak ramai lah, dalam 2-3 family lah kot. Oh, cantik cuaca kak. Oh, best lah. Here, we will wait for a few more minutes, okay? Okay, can, no problem. Okay kak, boat sampai kak. Jom, let's go. Adam, jom. Oh, sekejap tunggu, dalam 1 minit 2 minit dah sampai boat dia. Alright. Alright. Thank you. Just click here. Alright. Boleh. Elok. Okay, thank you. Hello, hi. Di mana belakang? Belakang boleh? The journey from here to Sentara Mirage Lagoon is a 40-minute ride, and the life jackets are worn for your safety. In case of any emergency, will automatically inflate. Thank you so much and have a lovely journey. Thank you. Bye. Okay, bye. Thank you. Bye. Sampai dah. Okey. Puas tidur? Okey. Cantik dia punya ni. Punya entrance ni bulat. Bulat macam coconut. Nampak? Nampak bulat cantik. Hai. Rambu-ramba. Okay, thank you. Okay, thank you pada. Okay, right. Okay. Okay, thank you. Welcome to Sentara. Hello, hi. How are you? Good, alhamdulillah. Oh, cantik ni kak. Wah. Okay, jom. Akak kita pergi ke reception. Okay, follow. Follow kakak. Your first time in Maldives? This is our third time. Third time, yes. Which resort you been to before? Before this, I went to Sheraton and then Club Med, Club Med Kani, and then this year to Sentara. Today the weather is very good. Hot. Oh, cantik. Biru tu. Wah, dahsyat. Okay, let's go. Yes, we have a baby shark in here. Oh, baby shark? Yes. Oh, nice. I will tell you later when the baby shark spot. Oh, okay. Normally what time they are coming here? Night time. Oh, night time Yeah. Oh, night time. Ni dia kau. Welcome to Sentara Mirage Lagoon, Maldives. Let's go. Akak sini kak. This way. Reception sini belah kanan. Macam mendung-mendung. Mendung sikit kan. Ini memang panas cantik lah. Terbaik lah. Okay, have a seat first. Mana ni ada ikan tadi kat atas, nampak? Oh, cantik. Oh, ada ikan. Ada manta, ada dolphin. Ada apa? Whale. Shark whale lah. Turtle pun ada. Cantik. Hello, hi. Okay, thank you. Okay, akak lap sikit muka. Refreshing your face. How many hours? 4 hours for Malaysia. 4 hours only. Not really far. Oh, so refreshing lah. Wow. Aku suka bau serai dia.
Ui, bau serai. Macam bau lemon sikit. Best Adam, segar tak? Oh, segar gila Wah, penat dia naik boat 40 minit sampai sini. Oh, ada welcome green. Butterfly pea with jasmine tea. You will smell the jasmine tea there. Oh, We serve butterfly. in the traditional Thai glass. Okay. Oh, butterfly mint tea ya. Pergi rasa kak? Pea with jasmine tea. Oh, butterfly pea with jasmine tea. Oh. Ah, very long name. Okay, dek, sedap dek. Sedap, best. Dah macam sirap limau lah aku rasa. Sparkling lah, sparkling sikit best. Okay. Yes. This one already scan lah? Already scan. Okay, already scan. So from here, okay, you can contact the front office, recreation, restaurant, anything you can contact. So whatever I want, just message here lah. Yes. Oh, okay. Kids activity. Very user friendly. The apps. Okay, right. So Thank you very much. So you don't need to go walk around and you can just check from there. Also, no need to call by phone. Yeah. Can use the apps only. Okay, good. The room is ready. Yeah. Jom adik, let's go to the room. The room is ready. Okay, let's go. Yuzu nak bawa kita jalan-jalan, pusing-pusing resort. Oh, ni souvenir shop. Thai restaurant over there. Oh, this one. Oh, Thai restaurant Okay. Oh, cantik suasana dia. Ui, cuaca panas memang terbaik lah. The ice cream bar, is it free? No. Oh, not free. I thought free. $4 Didi. $4. Oh, playground cantik. Oh, and this one is gym Yes. Okay. Dah cover dah. Yuzu settle kan? Tolong cover. Yuzu help us to cover all the area. Now done already. Oh, breakfast is here lah. The Sail House Oh, ni nama dia restoran Sail House. Tempat kita breakfast untuk esok pagi. On this side is a water sports center. Kayak, stand-up pedal boat. It's included in your package also. Oh. You can rent the snorkeling equipment. Oh, ni pool dik. Wow. Cantik pool dia. Tak sabar nak mandi. Wah, cantik. Panjang. Tinggi. Tinggi ada punya slide. Macam best Oh, ada water park. Ni best tak? Besar ke dalam. Wah. Ada? Pakai payung. Pakai payung. Panas benar tu. Shark will come in. You can sit on this. Oh, ada jaring boleh lepak ni. Oh, can see on the jaring. On the jaring pula. Benda jaring bahasa Inggeris. Esan. Oh, net. Orang bagi net lah. Baby shark tu baik ke? Baby shark baik. Paling kuat gigit akak je. Dia kalau kamu Oh ni, ada spa massage. This side. Oh, Kids Club. Oh, ni Kids Club. Nampak? Itu tempat yang tu. Kids Club. Nampak kan? Oh, dekat Kids Club bilik kita orang. Yes, very convenient. Just behind there, the Kids Club. Jom. Naik atas adik. Follow kakak Yuzu. Okey. Boleh? Alright. Assalamualaikum. Oh, cantik. Oh, belah kiri ni ada bilik. Oh, bilik untuk kids. Wah. Oh, menarik ah. Oh, 2 tingkat kak. Oh, ada atas nampak laut adik? Dekat atas tu? Oh, dia kosong, tak ada apa. Kita tengok atas. Oh, sini Oh, selesa dik. Kita tengok kawasan depan. Wow, nice. Oh, the lift already fly. It's go first. Oh, cantik kak. Oh, ada sofa. Oh, okay. Terbang dah. Will be a chargeable. Okay. In here and in here. Okay. All chargeable Yes. Except this one. Coffee will be not chargeable. Oh, no chargeable. Okay, right. Oh, So far, do you cantik. have any questions? Sofa. Kids slipper. We have yes. In the sandal we have. Oh. Slipper will be only the adult one we have. Okay. Okay, dah angin kuat ni. Kena jaga-jaga. Oh, keluar. Tutup dia pintu.
Wah, ada batak rumah kat sini. Memang style lah. Sambil berendam, sambil tengok view. View pantai dengan laut. Oh, cantik lah. Memang terselah kebiruannya. Woohoo. Oh, ada lah ni dia punya tempat lepak bawah ni. Okey lah. Dekat tempat kapal ni mendarat di sana. Oh, memang dekat dengan lobby entrance. Dekat lah. Dekat bilik kids ni dia open wardrobe juga. Ada bathrobe juga untuk kanak-kanak. Oh, memang cantik lah. Ada bathrobe, ada juga safety jacket kat atas ni untuk kanak-kanak. Oh, cantik dia punya open wardrobe. Sama macam luar juga. Luar pun ada open wardrobe juga. Macam ni. Open wardrobe kat luar lah. Ni rupa dia. Open wardrobe dia. Ada bathrobe semua. Ada safety jacket juga untuk dewasa dekat atas. Mau tengok bilik air dia. Cantik gila. Wow. Ui, cantik bilik air dia. Dia tak luas sangat tapi dia memanjang tau. Memanjang ke dalam. Oh, cantik. Ni ada boleh hair dryer semua kat sini. Tuala. And then dia punya sinki, amenity semua kat sini lah. Okay. Lepas tu toilet bowl. Ni shower room kat sini. Shower room pun cantik. Dia punya tas belakang ni macam greeny very di nature lah. Dengan batu-batuan belakang tempat air pancut ni. Cantik sebenarnya. Cermin dekat sinki ni dia cantik. Bukan sebab cermin tu besar, tu satu hal besar. Tapi dia punya cermin tu anyam tika tau. Memang style lah cermin dia. Tapi yang best rumah, ada satu lagi yang best. Tak tahu apa yang best. Nak surprise sikit. Boleh slide rumah. Nampak ni. Boleh slide. Tembus nampak katil, terus nampak tepi pantai lah. Tapi sliding door ni tak ada ni lah. Tak ada kunci lah. So kau kena jagalah. Kalau kau mandi, ni bagi anak main-main slide ni. Nanti nampak kita tengah mandi, naya. Sebelum keluar buat aktiviti, aku nak kena kembara meals dulu. Aku makan menu smoke beef masak lemak dengan nasi basmati. Oh, sedap rumah. Dia punya lauk dia layan. Dia punya daging pun lembut. Ready to eat daripada Dapur Go pun ada. Aku try lauk soto kicap berempah dengan sambal bom lado paru. Aku suka sambal bom lado tu. Memang lembut dia punya paru dia. Suap lah nak makan. Oh, dia orang pun layan. Okay, sedap. Ni adik, tengok Kids Club. Mana rupa Kids Club lah. Cantik. Ni atas ni boleh lepak ni. Sambil tengok bintang-bintang di langit. Tiba. Tengok apa ada. Hello. Hai. Wah, sejuk. Okay, sejuk. How old are they? 10. Kakak 10 and then Adam 9. 9. Okay. We have some the video games there. Oh, video game. Yeah, the video games. Nintendo, the Switch, and then PS5. Oh, PS5. Okay. Yeah. Do they want to play now? Nak main sekarang? Nintendo. Okay kan? Okay, they want to play now. Okay. Wow, ini game center ni. Oh, cantik ah. Wow, nice. Yo kakak. Best lah kak? Ni Astro Bot kak? Wah, best lah. Mantap. Tengok Adam lah. Adam main game apa? Adam main game apa Adam? Tengok. Ni Pac-Man lah. Menang tak? Ya, menang. Yes, menang. Menang. Boleh tembak dia punya yang belon ni. Macam ni punya gaya main game, main dalam gelong, memang leka lah bang. Ni sampai ke malam tak sedar ni. Jom. Adik, jom tengok kat atas. Akan tengok kat atas ni. Atas Kids Club ada apa? Macam tempat lepak lah. Ni kawasan pirate ni kak. Ada peti besi. Banyaknya beanbag. Wah, bestnya.
Ada apa lagi? Meriam ni. Meriam. Oh, depan ni lagi. Boleh lepak santai. Oh, ada playground depan ni. Oh, boleh duduk atas ni. Saya buka. Oh, tali. Yes. Oh, menarik lah. Senang ni nak manjat. Boleh, ha. Manjat. Pakai tali. Manjat. Senvari Spa. Mana tempat besar? Depan sikit kot. Swimming pool lah, straight dekat. Nampak dia punya direction lah. Swimming pool lah. Nampak? Straight lah. Let's go. Oh, ni dia punya apa tu? Dia punya cafe bar dekat sini. Dekat depan pool. Oh, cantik. Wah. Wah, style lah dia punya pool. Cantik lah. Memang menarik. Ini aku pun tak sabar nak mandi tengok gaya pool macam ni. Oh, lihat dia punya apa nama? Dia punya slide lah. Oh, nasib baiklah dia ada sediakan safety jacket sini. Oh, tak payahlah aku nak patah balik bilik. Okay, dah ambil dek. Ada yang safety jacket. Kau ambil satu. Barulah kita boleh terjun dekat ni lah. Dekat inflatable punya ni. So dalam dia setakat ni lah. Ui, dalam tak? Setakat ni. Setakat leher aku. Ui, nak kena berenang lah. Setakat leher. Tak boleh kak? Dia tenggelam. Tak boleh. Pegang tak? Akak pakai safety jacket. Akak boleh lah terus. Jadi kau tenggelam. Boleh tak? Okey. Okey, pelan-pelan lah. Tolak. Jangan kacau kak. Okey. Cakap pula. Okey, banyak. Okey. Boleh. Okey tak? Banyak atas. Berjaya. Okey, cantik. Jadi boleh rakam. Uish. Aduh. Lengah. Sabar lah. Nak banyak tak boleh. Lompat lah. Okey, 1 2 3. Oh. Terbaik lah. Okey. Jom. Okey, boleh tak? Okey, Dam. 1 2 3. Wow. Steady lah. Okey tak? Best tak? Best. Kamu tak apa lah pakai life jacket. Kalau penat biar terapung. Aku ni kalau jumpa tempat dalam sikit aku tak kena berenang. Aku dah lengah kaki. Sabarlah. Oi, silau matahari. Tapi lighting cantik ni. Memang dia tuju ke sini tu Kalau ambil gambar cantik. Memang on. Gambar Okay, below that. Yeah, below that. Oh, below that, below the bridge tu. Yeah, you can see a lot of like 10 to 12. 10 to 12 Small Wow. baby stars. Oh. Okay, thank you Prem. Thank you so much for your info. Pleasure, sir. Jom kak, nak tengok sunset ni. Oh, cantik sunset ni. Ini pasir lembut kak. Lepas tu air laut dia macam suam sikit. Tengok Amir terjun dah. Tengok pasir terjun. Pasir tenggelam kan? Tengok. Tenggelam. Tenggelam pasir. Kan? Tenggelam kan? Best kan? Menarik kan? Okay, jom kita mandi laut. Kata bini aku laut sini suam. Kita suam ah. Suam yang betul ya? Suam. View pula sunset. Memang cantik lah. Okey. Atas kayu boleh tak? Hop. Kayu. Kalau ke kanan, kalau ke kiri, kayu belah kiri lebih. Faham? Macam tu. Oh, dia ke kanan. Kayu belah kiri, dia ke kanan balik. Bagi dia balance lah. Okey. Ni betul tak? Ada kat situ. Wow, ada kat situ. Ke sini tak? Wow. Mana? Silap lah.
Alah. Silap pula. Alah. Sampai lambat lah. Yang atas best eh? Wow. Jap. Tunggu. Jap. Loh adik. Oi. Relax ha. Boleh. Wow. Amboi. Gayahnya. Bos ni. Oh. Enjoy nak beranak. Sabarlah. Cantik gila sunset bang. Memang terbaik lah. Hati weh. Okey, jom kita guna bubble potion daripada Kowi. Okey kak. Nah. Okey. Tuang. Dia. Balikkan. Nak bagi dia lalu ni. Satu je. Dah Dah cukup tak? Dah. Okey. Untuk makan malam ni aku nak berkena beef rib eye steak. Daripada Sentara aku order in-room dining je. Nak try tengok dia punya steak macam mana. Best gila. Bila potong ni rasa macam lembut. Tak sabar nak rasa. Ni kau bang, jom makan. Aku rasa daging ni. Yang lain nanti kejap lagi lah rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Memang lembut. Hati. Dia lembut tapi tak lupa dia macam ada sedikit crispy lah. Lembut dalam, crispy luar. Sebab daging pun tak tebal sangat. Sedap, layan. The next morning. Hai, selamat pagi korang. Kita orang baru nak pergi breakfast dekat apa nama? The Sailboats. Dia dekat-dekat area pool dia. Belah pool belah sana kan? Dia belah sini. Straight je. Oh, dah sampai dah bang. Ni dia. Okey. Tengok sikit. Jom. Tengok apa menu yang menarik dekat sini. Oh, dia open air kawasan ni yang. Open air restoran dia. Tak ada aircon. Hello, hi, good morning. 4 person. 4 packs. Okay, again okay, duduk sana yang. Okay, thank you. Apa? Ice latte. One ice latte, one hot latte. We have on the side for you. Okay. As for the kids juice, we have in the buffet, and smoothie we have in the buffet also. Okay, right. Kan. Belakang slide yang semalam tu je. La ilaha illallah. Dekat mana bang? Tempat breakfast lah. So dia memang asing lah. Memang dalam ni untuk kawasan makanan saja, untuk kita ambil makanan. Makannya di luar. Ni kawasan makanan dia. Jom tengok apa makanan ada. Ini apa ni? Ini buah-buahan, yogurt. Lepas tu ada ni rice, steam rice. Mardiran khas ni yang tuna tu. Ni kuih roshi, prata, urus canai pun ada. Kita pusing dulu, kita tour boleh Apa lagi ni? Chicken and cheese sausage, baked bean, gardens. Ni semua, ni hash brown. Ni makanan apa ni? Ni makanan Maldives ni. Lain macam bentuk lah. Roti prata. Pita bread. Thai roasted. Ni bahagian kawasan sup ni. Noodle punya area. Belah tengah ni kawasan roti dengan mixed nut dengan food, dry food lah maksudnya. Lepas tu ni granola apa semua. Ni semua bahagian-bahagian apa tu, bijirin lah. Ni salad punya section. Salad. Lepas tu bagi apa ni? Ni kids corner. Kids corner apa? Steam vegetable.
Tengok macam apa. Oh, sini table. Dia suruh makanan budak ni. Allah, sebenarnya mak bapak budak boleh makan. Tak ada masalah. Ni donat semua. Donat, pastry, kek kat sini lah. Ni cereal. Untuk ayo. Roti. Biskut. Biskut pula. Kek dengan pastry semua sini lah. Oh, itu je lah menu dia. Simple lah. Tapi nice. Dia punya presentation cantik juga. Okay, jom kita ambil makanan dulu. Okey. Ni yang tuna ni kan. Aku tengok ni. Ni Oh, ni sedap ni makan dengan capati ni. Macam mana Kak? Adik, sedap tak? Burger. Ui, burger? Oh, burger pancake. Dengan coklat tengah dia? Coklat Aku semua tak larat nak makan ni. Makan nasi pun tak larat. Ambil lah roti-roti semua, capati. Dia punya apa tu? Apa dia? Dia punya tuna. Sebab pagi ni pening kepala bang. Pening kepala, lepas tu macam hidung sumbat pula. Entahlah. Kita makan je lah. Mana larat lah. Ya tak? Ni apa tu? French toast pada. Nak rasa sikit French toast macam nampak macam ada gula-gula tak kat situ. Lembut ni. Lembut dia punya ni. French toast. Dia rasa manis macam cinnamon punya sugar kat atas tu. Sedap tak? Kat sini makanan tradisional dia. Dia punya capati dengan tuna ni wajib kena rasa. Kalau kau pergi mana dekat Maldives, boleh mana sediakan makan ni. Try lah rasa. Memang sedap. Dia nampak kering tau. Nampak kering. Bila makan tu macam juicy dia punya tuna tu. Hai, mana bang? Hai. Makan. Makan. Ini semua group orang Kuala ni, orang Kuala. Kuala Kangsar. Kampung aku. Kuala Kangsar, Sabah lah. Ramai, satu family. Satu family besar yang datang kemari. Tapi sebenarnya Sentara ni dia under group Thailand tau. So kalau korang perasan dia punya makanan dia ada dipengaruhi sikit punya makanan Thailand. Kalau korang tahu sini ada tom yum tau. Makan breakfast pagi ni, ada tom yum. Jadi aku try tom yum dia. Okay, jom kita pergi ni. Pergi dia punya playground. Aku rasa pening kepala dah ni lah. Macam dah kurang sikit pening kepala. Tapi hidung masih sumbat lagi. Pening kepala dah kurang, alhamdulillah. Sebab aku tadi macam pagi tadi aku badan tak peluh, dia panas tau. Kepala ni panas, dia tak peluh. Aku dah risau demam lah, pensan. Tapi lepas makan aku rasa dah start peluh lah sikit. Pening pun dah hilang sikit pening. Alhamdulillah. Cuma hidung hidung sumbat. Itu je. Jap. Ini dia punya gym, kau mau? Yang aku tunjuk ni gym je. Dah sini. Ni gym. Gym dah buka belum tapi gym dia bentuk bulat, gym dia. Nanti aku masuk, aku tunjuk kamu lah macam mana rupa gym Aku nak pergi playground tu. Ni playground dia. Besar playground dia. Okey dek. Best tak? Dia yang syok main playground ni bang. Bila time-time panas, dia ada bumbung tau. Dia macam bumbung. Dia bentuk bulat. Macam separuh sfera ni. Dia ada bumbung. So macam tak panas tau. Bila kau main dalam ni, seronok, redup. Tak adalah nak direct matahari tau. So mana steady lah. Boleh main lah. Okay. Ui, laju tak? Okey lah. Boleh lah Jadilah. Dekat outdoor playground ni, dia betul-betul sebelah pantai macam ni lah. So belah kawasan ni banyak boat lah aku nampak. Banyak boat. Mungkin kalau macam nak buat aktiviti kot, macam water sport punya aktiviti kot, orang dah sediakan boat kat sini. Nak pergi apa tu? Pergi snorkeling ke, pergi diving ke. Jet ski pun ada. Memang area ni area water sport ni, tak silap aku. Ni ada main ni bola tampar. Court bola tampar macam ni. Ni scoop. Adalah ice cream nya. Hello, morning. Do you have ice cream? Yes. $4. Okay, akak mana? It's okay. No problem. Take your time. Ni baru buka kedai ni. So abang ni tengah letak bantal dekat kursi-kursi kat sini. Kursi-kursi tepi pantai ni Ni kalau kamu lepak nak buat aktiviti, main bola tampar, nak makan es krim, boleh lepak sini. Tak ada hair. Ni menu juga. Ada vanilla coklat. Ni yang Magnum. Magnum $8. Kalau yang coklat $4. Okey lah. Okay brother, give me one chocolate
Morning, sir. Morning. Chocolate, sir? Chocolate. Chocolate one. How are you, sir? Good. Yeah. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah, Victor. Okay, Naim. Naim. From Malaysia. They said I'm from Malaysia also. Dari mana? Dari Sabah. Oh, Sabah. I dari Sabah. Memang kerja sini baru lagi ke lama dah? Kerja dekat Sentara dah 6 tahun. Oh, lama dah. Tapi dekat Maldives dah 10 tahun. Oh, you? Tapi resort ni baru. Dia baru last year buka kan? Ini buka bulan November. Oh, okey. Dekat Grand sebelah tu dalam bulan April. Macam ni sini memang kawasan family lah. Daripada Malaysia ramai stay sini ni. Yesterday had a lot of... Malah saya jumpa orang Chinese semua daripada Malaysia. Kita punya one of our top 5 market here is Malaysian. Malaysian lah. Ramai Malaysian sini. The thing is I'm the only Malaysian here. Oh, ya ke? Yeah. Oh, abang the only Malaysian yang kerja sini? Kerja dekat resort ni. Oh, serius lah? Difficult to find Malaysian. Alamak. Oh, dahsyat lah. Ni memang rare lah. Kira abang special lah kerja sini. Untuk aktiviti tengah hari ni, kami nak pergi snorkeling. Tapi sebelum tu nak pergi apa dah? Nak pergi pinjam snorkeling gear tu dekat dia punya water sport punya center. Biasanya kalau macam kami ke resort-resort Maldives ni, kita akan check dulu sama ada diorang ada bagi tak, ada provide tak kemudahan snorkeling gear ni. Macam Sentara ni dia bagi free kemudahan snorkeling gear. Tengah-tengah resort dia tak bagi tau. Kena bawa sendiri. Masak bang. Nak kena masak, nak kena bawa Google sendiri pula. Tu antara sebab aku datang kemari lah. Ni antara attraction dia. Macam ni lah, macam game dia. Dia yang boleh terapung kak. Boleh terbang atas air tu. Yang guna angin. Oh ni lah. Uish, ni benda ni. Macam style lah. Ni macam kapal layar ni. Ui, banana boat. Besar banana boat. Oh ni yang transparent punya sampan ni. Menarik. Hello miss, afternoon. Hi Jack. Hey, hello. Hi. Okay, careful. One per person. Okay, right. Yeah? Okay, understand. I think okay. The size fits me well. 42, 43. Oh, 42, 43. Yes, my size lah. My size. Okay. Alright. Okay, aku dah ada size 42. Ni okay, ngam. Boleh pakai. Okay, cantik. The sub, standard paddle, if you know. Dia memang so free. Exactly. Okay, right. Free and they pedal this boat. Which one? Oh, this one. This one also free. The other because here it's too wavy, so we go ni aku mau. activities there. Mostly non-motorized is a free lah, complimentary for the guests. Yes. Kau mana? Oh, you. Mantap lah. Jom. Oh, dia kat belah sini rasanya. Tak apa, ada jikan tu. Kita cari lagi. Kita nampak dia kan sebab dia lompat. Yo, power lah. Okay, semua dah ready untuk snorkeling lah. Siap pakai life jacket tu siap-siap, senang. Nanti nak pergi jauh sikit senang, nak ke dalam sikit. Tak ada nak ulang-alik ambil life jacket kan. Kita start kawasan jetik tu, lepas tu kalau macam tak dikan kita pergi dalam sikit. Tadi dia pun nampak baby shark tau. Aduh, aku lambat sampai sini. Oh, rugi betul. Jom, kita teruskan aktiviti hari ni. Baby shark pula. Mencari ikan baby shark. Dia kata kalau nak cari ikan banyak dekat belah tepi-tepi bridge ni tau. Tepi bridge kawasan gelap, ada orang banyak berkumpul situ tau. Kita nak cari kat situ lah ikan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go.
Oh, best snorkeling ni. Nak pergi tempat lain lah. Tempat tu lagi. Oh, kita pergi high kolam dulu. Kalau nak snorkeling baru sambung balik. Tapi masa ni memang tak larat lah. Aku dah kepancitan ni. Kaki masih krem je. Sabar lah. Aku sekarang ni dekat area lobby. Kita orang hantar kunci lama, ambil kunci baru, nak pergi ke Water Villa. Bestnya. Tak sangka dapat upgrade. Alhamdulillah. Ada kosong pula bilik sana. Tapi dia dua side. Belah west dengan belah sana. Ni belah sunrise. Aku tengok belah sunrise lah. Cantik. Sekejap, tunggu staff ni lah. Ambil kunci bilik Water Villa. Okay, jom kita ke bilik. Let's go. Water Villa East. The sunrise side. Okay. Oh, this side. Oh, 426. Oh, yo. Terbaik ah. Rena, kunci 426. Wow. Assalamualaikum. Tengok Adam dengan kakak dah terus jemput lah. Tak menyabar dia mah. Sabarlah. Oh, baik agak. Kakak yang main batu tu. Batu tu memang dalam tu je. Yang usik batu. Shower pada. Ni ada shower. Oh, steady lah. Ini memang 4 OTD ni. Baring ni ambil gambar. Memang best. Okay, ready to go. Syukur alhamdulillah selesai sudah aku punya vlog Maldives 2025 dekat Sentara Mirage Lagoon. Kat sini memang best semua, memang pening, banyak OTD, aktiviti banyak.
Bala lah kalau korang kemari. Apa-apa terima kasih banyak kerana sudi menonton video aku. Semoga korang enjoy tengok video ni. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada aku next video. Bye-bye korang. Assalamualaikum.